Hai tuan-tuan dan puan, hari ni ada satu barang special yang saya nak share dengan korang. Jom tengok apa dia barang ni Intelligent Dryer. Siapa-siapa yang memang nak keringkan baju, especially lah yang kerja pejabat awam, yang selalu pergi kursus, kadang-kadang kita dah basuh, kita nak bagi dia kering cepat, memang perlu ada Intelligent Dryer ni. Nampak? Kain ni tadi kita sarungkan dekat tempat pengering dia. Okey, ini tempat pengering dia ni kena connect dengan elektrik, kemudian dia ada penyangkut dia macam ni nak buka. Okey, buka macam ni, kita sangkut. Contohlah, korang ada baju dah baru basuh, esok pagi nak pakai ni. Kalau malam tak ada matahari guys, jadi kalau korang nak keringkan, korang kena pakai dryer ni. So kita gantungkan baju yang kita baru basuh ni. Okey, ni baju t-shirt yang nak pakai esok. And then korang buka zip ni. Okey, dekat bahagian dalam ni dia dah ada penyangkut. So sangkut je baju ni dekat penyangkut dekat bahagian dalam. Macam mana kita nak gunakan benda ni? Ada dua cara. Satu, korang boleh setting kat sini ataupun boleh gunakan remote. Sekarang saya tunjuk cara setting kat sini. Kita tekan on. Haba yang untuk keringkan baju ni. Dia ada mode biasa, ada mode jam. Kalau jam ni kita nak keringkan 1 hingga 8 jam, ataupun mode UV. Mode UV ni macam kita ibaratkan kita nak jemur bawah cahaya matahari lah, tapi digunakan sinaran UV. Tengah duduk atas katil ataupun tempat yang jauh, kita pakai remote. Okey, kita offkan saja. Okey, baju dah kering kot. Kita off. Okey, sampai dikeluarkan kataan off, dia tak akan terus mati tau. Dia ada tempoh bertenang dia, lebih kurang dalam 10 saat lah. Okey, kita tunggu kejap lagi. Sekarang ni dia tengah dalam proses, dia tengah berhentikan semua pemanasan. And then nampak, padam. Angin pun dah tak ada macam ni. So bila dah totally tutup macam ni, barulah kita keluarkan baju kita yang dah kering tadi. So kalau korang betul-betul berminat dengan baju ni, dengan dryer ni, okey, dapatkan segera dekat Beg Kuning. Harga dia tengah murah guys.